السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, Khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita disajikan dengan pelbagai berita di media sosial, cerita-cerita di kedai kopi dan tempat kerja, termasuk perkongsian isu semasa melalui kumpulan WhatsApp. Jika kita semak, hampir kesemua berita itu adalah cerita-cerita negatif: perang, tak kesudahan, pergaduhan, perkauman, penipuan, konflik rumah tangga, cabutan dan makian yang diratip di sana sini, termasuklah maruah diri dan aib yang menjadi tukaran murahan bagi meraih populariti. Keburukan ini tak berakhir di situ. Ia dilanjutkan lagi dengan komentar dan gosip-gosip tambahan bagi menambah rencah dan rasanya. Inilah terjemahan kepada gejala sosial apabila asas didikan yang baik tidak disemat menjadi jati diri. Ia semakin membara, meliar dan di luar kawalan. Meletakkan peraturan dan undang-undang mungkin menghadkan gejala ini, tetapi ia tidak menghilangkan serta-merta. Menguatkuasakan hukuman mungkin berjaya dalam jangka masa pendek, tetapi ia tidak akan melestari dalam jangka masa panjang. Tidak ada yang tepat mengubah realiti buruk ini, melainkan kembali kepada kerja-kerja asas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, iaitu mendidik sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang dibacakan di awal khutbah, bermaksud Dialah yang memutuskan dalam kalangan orang Arab yang buta huruf seorang Rasul Muhammad daripada bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat menyucikan jiwa mereka daripada iktikad yang sesat, mengajar mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Muhammad berada dalam kesesatan yang nyata. Bersempena sambutan Hari Guru yang bakal disambut bagi tahun ini, Khatib ingin mengingatkan bahawa mendidik bukan sahaja kerja yang mulia, bahkan ia adalah jalan paling ofisial bagi mengembalikan semua kemuliaan buat umat Islam dan menghapuskan kemungkaran-kemungkaran yang berlaku. Sidang Jumaat yang berbahagia, bagi melakukan perubahan, kita memerlukan inspirasi daripada sebaik-baik guru. Tiada insan yang lebih agung untuk dijadikan tauladan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
insan pilihan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah dan pendidik umat manusia. Sudah pasti baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan akhlak yang paling mulia, pendekatan yang paling hikmah serta kepribadian yang paling sempurna dalam menyampaikan ilmu dan membentuk manusia. Oleh itu, wajar untuk kita membentuk diri kita dengan ciri-ciri pendidik yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana berikut. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang misali. Bukan sahaja baginda sallallahu alaihi wasallam hanya mendidik, bahkan beramal dengan setiap apa yang telah disampaikan. Bagaimana orang mahu mengikut kata-kata gurunya jika guru itu sendiri tidak melakukan apa yang diajarkan? Seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedang dia sendiri berjalan mengiring, kitalah terlebih dahulu perlu menjadi contoh ikutan yang baik kepada orang di sekeliling kita, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh ikutan yang baik kepada seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang santun, kepribadian yang halus dan budi pekerti yang luhur. Diterjemahkan, tatkala kita mendekati orang-orang yang melakukan kemungkaran, bunga ros merah yang indah dan wangi pun akan dibenci dan tidak dihargai kalau diberi dengan cara diherdik dan dilempar-lempar. Apabila ia menerima teguran, kita itu rasa disayangi. Apa yang ditegur itu lebih rela untuk didengari dan diamalkan meskipun masih terasa beratnya untuk mengubah diri. Terlalu banyak contoh sikap santun ini dalam sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun pada era Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashra sinina fama qala li wala lima sanat wala alla sanat. Aku telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Tidak pernah sekalipun baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuara desahan atau isyarat kerana marah. Ia juga tidak mempersoalkan kenapa kamu melakukan itu, dan juga tidak bertanya kenapa kamu tidak melakukan ini. Riwayat Bukhari. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang membimbing dan menunjukkan jalan. Menjadi guru bukanlah semudah yang mengatakan itu salah dan ini betul semata-mata. Bukan juga terburu-buru memahami atau menghukum semata-mata. Seorang guru harus mencari jalan paling baik untuk membawa muridnya bertemu semula ke pangkal jalan untuk dia kembali. Terdapat seorang remaja pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengadukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar dirinya diizinkan untuk berzina. Amat besar kesalahan itu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melenting atau membalas dengan kemarahan. Dengan tenang, baginda membimbing anak muda ini untuk memilih kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Maka orang ramai pun menghampirinya lalu mengherdiknya dan berkata, diam, diam. Lalu baginda bersabda, dekatlah. Maka dia pun dekat lalu dia duduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada ibumu? Dia menjawab,
tidak, demi Allah, semoga Allah menjadi aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, begitu juga orang lain tidak suka jika ia berlaku kepada ibu-ibu mereka. Baginda bertanya, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada anak perempuanmu? Dia menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, begitu juga orang lain tidak suka ia berlaku kepada anak perempuan mereka. Baginda bertanya, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada kakak atau adik perempuanmu? Dia menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, begitu juga orang lain tidak suka jika ia berlaku kepada kakak atau adik perempuan mereka. Baginda bertanya, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada ibu saudaramu sebelah bapa? Tidak. Dia menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, begitu juga orang lain tidak suka jika ia berlaku kepada ibu-ibu saudara mereka sebelah bapa. Baginda bertanya, adakah kamu suka jika ia berlaku kepada ibu saudaramu sebelah ibu? Tidak. Dia menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Baginda bersabda, jika begitu juga orang lain tidak suka jika ia berlaku kepada ibu saudara mereka sebelah ibu. Kemudian baginda meletakkan tangannya ke atas pemuda itu dan berdoa, ya Allah, ampunlah dosanya, bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Maka selepas itu pemuda tersebut tidak pernah lagi menoleh kepada perkara-perkara tersebut. Riwayat Ahmad. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, pada tanggal 16 Mei setiap tahun kita meraihkan sambutan Hari Guru bagi menzahirkan hormat dan mengangkat kedudukan insan yang bergelar pendidik dalam masyarakat. Namun secara umumnya kita dapat meluaskan lagi penghayatan kepada sambutan ini bahawa kita semua hakikatnya adalah seorang guru kepada orang-orang di sekeliling kita, khususnya orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Marilah kita kembali menyedari bahawa tanggungjawab mendidik anak-anak itu bermula dari rumah. Ibu bapa lah yang mula mencorakkan, ibu bapa lah yang bertanggungjawab penuh akan nasib anak-anaknya. Ibu bapa perlu menjadi pihak pertama yang mengetahui dan mengubah sebarang kemungkaran yang ada pada anaknya, bukan berlepas tangan dan berpeluk tubuh hanya kerana sudah ada guru yang mendidik anak-anak di sekolah. Dalam konteks jiran tetangga, marilah hidupkan semula sikap gotong royong yang merupakan ciri khas masyarakat kita. Jadikan kejiranan kita sebagai sebuah sekolah kecil yang saling melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setiap keburukan dan kejahatan dalam kejiranan itu adalah tanggungjawab bersama untuk dibuang lalu digantikan dengan yang indah-indah. Kembalikan kerukunan dengan bertegur sapa dan membalas senyuman tanpa mengira agama, bangsa, warna kulit. Tidak dilupakan dunia media sosial yang penuh ragamnya. Marilah menjadi guru disiplin yang sensitif menegur keburukan akhlak dan salah laku. Jadilah guru kaunseling yang sentiasa bersikap empati dan memberikan motivasi dan semangat. Jadilah guru hal ehwal murid yang mengambil berat akan kesihatan dan kesejahteraan ahli yang berada di ruang sosial tersebut. Dengan itu, media sosial akan menjadi tempat yang mendamaikan, bukan menimbulkan resah gelisah dan berkelahian berpanjangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab.
Dan hendaklah kamu tolong menolong dalam membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa, yakni maksiat dan pencerobohan melampaui batas ajaran Allah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat azabnya bagi siapa yang melanggar perintahnya. Para tetamu Allah yang dimuliakan, sebelum mengakhiri khutbah ini, berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah sedar bahawa tidak ada jalan pintas dalam mengubah kemungkaran dan kerosakan akhlak yang kian membarah ini kecuali melalui jalan pendidikan atau islah. Kedua, umat Islam haruslah menjadikan Rasulullah SAW sebagai pedoman dan ikutan dalam mengislah dan menunjukkan contoh terbaik dalam kehidupan seharian dan bukan hanya semata-mata arahan dan suruhan. Ketiga, umat Islam mestilah sedar bahawa tugas mendidik dan mengislah itu bermula dengan didikan dan contoh tauladan yang baik di rumah, bukan berlepas tangan yang meletakkan beban sepenuhnya ke atas bahu guru di sekolah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan antara mereka ada pula yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Mereka itulah orang yang mendapat kebahagiaan yang baik daripada apa yang diusahakan mereka, dan Allah sangat cepat menghitungnya. Surah Al-Baqarah ayat 201 hingga 202. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.